Hai korang, jom kita sembang kejap pasal satu isu panas yang tengah berlega sekarang. Pernah tak terfikir macam mana impak media sosial dan dana luar boleh cetus huru-hara kalau tak dikawal? Baru ini kecoh apabila sebuah NGO yang dikenali sebagai Sekpor, Biro Politik Sekretariat Gerak Gempur Media Sosial Rakyat, tampil buat laporan polis yang agak mengejutkan. Mereka secara rasmi mendesak pihak berkuasa untuk menyiasat dakwaan pembabitan bekas Menteri Ekonomi, Datuk Seri Rafizi Ramli, yang dikaitkan dengan penerimaan dana asing. Bayangkan, jumlah yang dipersoalkan bukan sikit-sikit tau, tapi mencecah lebih 1.5 juta ringgit. Dana sebesar itu didakwa disalurkan oleh organisasi luar negara melalui satu proksi tempatan. Cuba korang bayangkan apa yang boleh dibuat dengan duit sebanyak tu untuk tarik perhatian netizen. Menurut dakwaan NGO tersebut, dana itu bukan saja-saja masuk akaun, tetapi didakwa ada agenda tersendiri. Mereka mendakwa wang tersebut digunakan sebagai bahan api untuk menggerakkan naratif yang agak radikal di platform media sosial, malah siap digunakan untuk menganjurkan demonstrasi jalanan. Alasan yang digunakan selalunya nampak murni, atas nama perjuangan demokrasi dan hak asasi manusia, tapi di sebaliknya ada udang di sebalik batu. Pengerusi Sekpor, Shahbuddin Embun, menegaskan benda ini tak boleh dibuat main langsung. Sebab itulah mereka desak sangat supaya siasatan ketat dibuat di bawah akta berat seperti SOSME atau AMLA, sebab kalau betul ada campur tangan anasir luar, ia dah kira melanggar garisan merah yang boleh mengancam kedaulatan dan keselamatan negara kita sendiri. Kalau kita ulas dan tengok perkara ini dari sudut pandang yang lebih luas, isu lambakan dana asing untuk tujuan geopolitik tempatan ini sebenarnya memang satu perkara yang sangat sensitif. Kesimpulannya, sama ada dakwaan ini berasaskan bukti yang kukuh atau sekadar persepsi politik, tindakan NGO ini membawa kes kesaluran undang-undang adalah langkah yang betul bagi mengelakkan spekulasi liar terus memecah belahkan masyarakat. Kita sebagai rakyat dan pengguna media sosial perlulah lebih bijak dan matang. Jangan mudah melatah atau terikut-ikut dengan sebarang naratif radikal sebelum kesahihannya dibuktikan oleh pihak berkuasa. Keselamatan dan keharmonian negara ini tanggungjawab kita bersama. Jadi biarlah pihak polis buat kerja mereka dengan telus demi mempertahankan kedaulatan tanah air kita.